Nampak? Basah. Dia keluar dekat bahagian sini pula. Sebab tu dia tak kuat. Tak kuat dia punya pancutan. Jadi kita tengok apa masalah dia. Jap. Ada tempat lain pula. Tengok. So kita ada dekat lokasi yang lain. Patah. Tu nampak? Konektor. Konektor ni biasa ni. Warna putih ni dia patah, mereput. Jadi yang ni pun kita nak kena gantikan juga. Kita kena gantikan konektor ni. Cari yang lurus punya. Potong lah kat sini. Lah, kadang dah patah, mereput. Ini kereta biasalah. Kereta-kereta dah berusia. So memandangkan nanti dah tak cukup panjang dah. Kita akan gantikan pula kat sini lah. Patutlah. Patah juga. Tak. So kita gantikan hose ini juga dengan satu biji konektor. Korang ukur dulu. Okay, kita sambungkan yang baru punya hose. Kita nak ukur dia. Nanti dia ni pastikan dia dalam keadaan menegak ni. Sebab nanti dia tutup kan. Tutup, so mungkin ada ruang sikit. Kita potong. Dan kita cari hose yang lurus. Kita cari hose yang lurus macam ni. Untuk kita gantikan kat sini. Okeylah. Hose ni hose lama kan. So kita gantikan. Masukkan sini. Okey. Jadi kita tengok dululah sama ada okey ke tak kali ni. Boleh lah. Okey dah. Selesai guys. Itu sahaja cara macam mana korang nak tukar hose wiper, hose connector ataupun nozzle yang dah patah. Guys, harga dia serius tak mahal. Korang boleh tengok dekat link yang Bromi sediakan kat bawah ni. Untuk korang dapat. Bagus korang ambil 2 meter lah. 1 meter takut nanti tak cukup. Dengan satu set sekali lah. Dengan konektor-konektor yang dia bagi ni. Ada banyak jenis. Mungkin korang boleh kongsi dengan kawan korang yang ada masalah yang sama. Macam biasa, Bromi ada sediakan link kat bawah ni. Kalau korang dapat harga yang murah, jangan lupa grab terus. Follow Bromi, like, komen, share video ni guys kalau bermanfaat. Ciao.